keheningan yang mutlak. Di satu sudut terpencil di dunia, sebuah kubah gergasi terbuka perlahan-lahan seperti kelopak mata yang terjaga dari tidur. Di dalamnya, sebuah cermin raksasa yang digilap dengan sempurna menoleh ke arah kegelapan yang dihiasi bintang. Selama berjam-jam, berhari-hari, ia menatap ke dalam jurang kosmik, mengumpul foton-foton purba yang telah mengembara selama berjuta-juta tahun. Teleskop ini adalah mata kita ke alam semesta. Ia menunjukkan kepada kita keindahan kelahiran bintang, tarian ganas galaksi dan imej-imej yang memberi inspirasi kepada pemimpi dan penyair. Kita disajikan dengan gambar-gambar yang menakjubkan ini, seolah-olah ia adalah postcard dari syurga. Tetapi, pernahkah anda berhenti sejenak dan bertanya, adakah ini semua yang mereka lihat? Di sebalik setiap gambar yang dikeluarkan untuk tatapan umum, terdapat lautan data mentah, nombor, spektrum, isyarat radio, anomali. Dalam lautan itu, sesetengah penemuan mungkin dikunci rapat, tersembunyi daripada pandangan kita. Ini bukan teori konspirasi, tetapi satu persoalan yang sah. Mengapa sebahagian data astronomi yang paling penting dirahsiakan? Kita hari ini, kita tidak akan mencari jawapan yang mudah. Sebab kita akan meneroka labirin sebab-sebab yang kompleks, dari yang praktikal hingga yang menakjubkan. Bersiaplah untuk menarik tirai kosmik dan melihat apa yang mungkin tersembunyi di sebaliknya. Sebelum kita menyelam ke dalam misteri, adalah penting untuk kita memahami konteksnya. Astronomi pada dasarnya adalah salah satu bidang sains yang paling terbuka. Sejak zaman Galileo mengarahkan teleskopnya ke langit dan berkongsi lukisannya tentang bulan Mushtari, tradisinya adalah untuk berkongsi penemuan. Perkongsian ini penting untuk proses saintifik itu sendiri. Ia membolehkan pengesahan semakan semula oleh rakan sebaya dan pembinaan pengetahuan secara kolektif. Hari ini, teleskop seperti teleskop angkasa Hubble dan James Webb adalah projek antarabangsa yang dibiayai oleh wang pembayar cukai. Secara teorinya, data yang mereka kumpulkan adalah milik kita semua. Dan selalunya memang begitu. Terdapat arkib awam yang besar di mana sesiapa sahaja, dari ahli astrofizik profesional hingga peminat amatur, boleh memuat turun dan menganalisis data. Banyak penemuan penting telah dibuat oleh orang biasa yang meneliti data ini. Bagaimanapun, data bukan sekadar gambar yang cantik. Ia merangkumi pelbagai jenis maklumat, pengukuran inframerah, bacaan spektrografi yang mendedahkan komposisi kimia bintang, data radio yang menangkap bisikan alam semesta, dan telemetri tepat mengenai kedudukan dan pergerakan objek. Proses dari pengumpulan data mentah ini kepada imej yang kita lihat di berita adalah panjang dan rumit. Dan di sepanjang rantaian ini, terdapat beberapa peringkat di mana data boleh ditapis, ditangguhkan ataupun diklasifikasikan sepenuhnya. Jadi, apabila kita bercakap tentang data rahsia, kita tidak semestinya bercakap tentang gambar UFO yang disembunyikan. Kita bercakap tentang maklumat yang atas pelbagai sebab tidak dilepaskan serta-merta kepada domen awam. Persoalannya ialah, apakah sebab-sebab itu? Mari kita mulakan dengan yang paling logik dan diterima umum sebelum kita mengembara ke sempadan yang lebih spekulatif. Mulakan dengan sebab yang paling kerap disebut, mudah difahami, keselamatan negara. Yang kita lihat bukan sahaja dipenuhi dengan bintang dan planet, tetapi juga dengan satelit buatan manusia.
Sebahagian besar daripadanya adalah aset ketenteraan dan perisikan yang sangat sulit. Teleskop-teleskop moden, baik di darat mahupun di angkasa, mempunyai keupayaan pengimejan yang luar biasa. Mereka direka untuk melihat galaksi yang jauhnya berbilion tahun cahaya. Jadi, sudah tentu mereka boleh mengambil gambar terperinci objek yang mengorbit bumi. Bayangkan teleskop angkasa Hubble secara tidak sengaja melintasi laluan satelit pengintip generasi akan datang milik Amerika Syarikat, China atau Rusia. Imej yang terhasil boleh mendedahkan reka bentuk, keupayaan dan teknologi satelit tersebut. Maklumat seperti ini amat berharga kepada agensi perisikan asing. Oleh itu, terdapat protokol yang ketat untuk menapis data. Perisian automatik akan mengimbas imej untuk mencari objek yang bergerak pantas dan dekat dengan bumi yang sepadan, dengan orbit satelit yang diketahui atau tidak diketahui. Sebarang imej yang mengandungi aset sensitif ini akan segera ditandakan dan dialih keluar daripada arkib awam. Ini bukan spekulasi, ia adalah satu keperluan operasi. Agensi seperti NASA bekerjasama rapat dengan Jabatan Pertahanan untuk memastikan penemuan saintifik secara tidak sengaja menjejaskan keselamatan negara. Proses ini selalunya automatik dan berlaku di belakang tabir. Jadi, sementara ahli astronomi sedang menunggu data mengenai nebula jauh, pakej data mereka mungkin telah dibersihkan daripada sebarang lintasan satelit sulit tanpa mereka sedari. Ini adalah bentuk kerahsiaan yang paling biasa dan paling tidak kontroversial. Satu kompromi yang perlu antara penerokaan saintifik yang terbuka dan realiti geopolitik dunia kita. Visual untuk blok ini ialah animasi yang menunjukkan medan pandangan teleskop angkasa yang luas semasa ia memberi tumpuan kepada sebuah galaksi yang jauh, sebuah model 3D satelit pengintip yang canggih melintas dengan pantas di latar depan. Sistem komputer kemudian menyerlahkan satelit itu, meletakkannya dalam kotak merah dan memadamkannya dari imej akhir, meninggalkan hanya galaksi di belakang. Sekarang, mari kita beralih kepada satu lagi aspek keselamatan, tetapi kali ini ia bukan mengenai perisikan, tetapi mengenai kelangsungan hidup kita. Ini adalah bidang pertahanan planet. Setiap hari, bumi dihujani oleh tan habuk dan batu angkasa. Kebanyakannya tidak berbahaya. Tetapi kita tahu bahawa terdapat asteroid dan komet yang lebih besar di luar sana yang dikenali sebagai objek berhampiran bumi atau NEO yang mempunyai potensi untuk menyebabkan kemusnahan besar jika ia melanggar planet kita. Program seperti NASA's Planetary Defense Coordination Office ditugaskan untuk mengesan dan menjejaki objek-objek ini. Teleskop peninjau khusus seperti sistem Pan-STARRS sentiasa mengimbas langit untuk mencari sebarang pergerakan. Apabila objek baru ditemui, langkah pertama adalah untuk mengira orbitnya. Ini adalah proses yang rumit yang memerlukan beberapa pemerhatian dari semasa ke semasa. Dan di sinilah kerahsiaan sementara memainkan peranan penting. Bayangkan jika ahli astronomi mengesan asteroid besar dan pengiraan awal mereka yang mungkin mempunyai margin ralat yang besar menunjukkan kemungkinan kecil ia akan melanggar bumi dalam masa 20 tahun. Jika maklumat ini didedahkan serta-merta kepada umum, ia boleh mencetuskan panik global yang tidak perlu. Pasaran saham boleh runtuh, kekacauan awam boleh berlaku, semuanya berdasarkan data awal yang mungkin salah. Oleh itu, protokolnya adalah untuk menahan data tersebut
dalam kalangan komuniti pertahanan planet yang kecil. Mereka akan menggunakan teleskop lain untuk membuat pemerhatian lanjut, memperhalusi pengiraan orbit dan hanya melepaskan amaran jika dan apabila ancaman itu disahkan dengan tahap kepastian yang tinggi. Ini bukan tentang menyembunyikan kebenaran daripada orang ramai, tetapi tentang memastikan maklumat yang dikeluarkan adalah tepat dan boleh diambil tindakan. Ia adalah satu tindakan mengimbangi antara ketelusan dan tanggungjawab. Mitos yang boleh kita pecahkan di sini ialah idea bahawa mereka tidak akan memberitahu kita jika asteroid gergasi sedang menuju ke arah kita. Realitinya, mereka akan memberitahu, tetapi hanya selepas mereka benar-benar pasti. Ilustrasi visual yang kuat untuk segmen ini adalah simulasi grafik komputer. Ia menunjukkan teleskop mengesan titik cahaya kecil. Kemudian, skrin memaparkan pengiraan orbit yang berbeza, ditunjukkan sebagai garisan unjuran yang tidak menentu. Beberapa garisan melintasi orbit bumi ditandakan dengan warna merah dan peratusan kebarangkalian yang rendah. Apabila lebih banyak data masuk, unjuran itu menjadi satu garisan tunggal yang jelas, menunjukkan ia akan melintas bumi dengan selamat dan amaran merah bertukar menjadi hijau. Beralih daripada isu keselamatan kepada ekonomi dan akademik sains, kita menemui satu lagi sebab utama mengapa data tidak selalu tersedia serta-merta: hak data proprietari. Mengendalikan teleskop bertaraf dunia adalah sangat mahal. Kos pembinaan dan operasi boleh mencecah berbilion-bilion dolar. Oleh itu, masa pemerhatian pada instrumen ini adalah komoditi yang sangat berharga. Ahli-ahli astronomi dari seluruh dunia perlu menulis cadangan yang terperinci dan bersaing sengit untuk mendapatkan hanya beberapa jam masa teleskop. Apabila cadangan mereka diluluskan dan mereka berjaya mengumpul data, mereka biasanya diberikan tempoh proprietary eksklusif. Tempoh ini yang selalunya berlangsung selama setahun memberikan mereka dan pasukan mereka akses eksklusif kepada data tersebut. Mengapa? Kerana mereka lah yang telah meluangkan masa berbulan-bulan atau bertahun-tahun merancang penyelidikan, membangunkan hipotesis dan menulis cadangan yang berjaya. Tempoh proprietary ini memberi mereka masa yang adil untuk menganalisis data, menulis kertas penyelidikan mereka dan membuat penemuan mereka tanpa perlu risau pasukan lain akan mencedok hasil kerja keras mereka. Ia adalah sebahagian daripada insentif sistem akademik. Tanpa tempoh perlindungan ini, mungkin kurang motivasi untuk saintis melaburkan usaha yang besar dalam merancang pemerhatian yang berisiko tinggi, tetapi berpotensi memberi ganjaran yang besar. Hanya selepas tempoh ini tamat, data tersebut akan dimasukkan ke dalam arsip awam untuk kegunaan seluruh komuniti saintifik. Jadi, jika anda tertanya-tanya mengapa anda tidak melihat data mentah dari pemerhatian JWST yang paling menarik serta-merta, ini selalunya adalah sebabnya. Bukan satu konspirasi. Ia hanyalah cara komuniti saintifik memastikan bahawa mereka yang melakukan kerja awal mendapat peluang pertama untuk menuai hasilnya. Mitos yang boleh ditangani di sini ialah tanggapan bahawa data itu disembunyikan selama-lamanya. Ditangguhkan. Baik untuk ini ialah garis masa animasi dengan penyerahan cadangan diikuti oleh pemerhatian dilakukan. Pasir muncul di atas tempoh 12 bulan yang dilabel tempoh analisis proprietary. Akhirnya, jam pasir itu hilang dan data itu mengalir ke dalam ikon
arkib awam, di mana beberapa orang yang berbeza ditunjukkan memuat turunnya. Berkait rapat dengan hak proprietari adalah salah satu tonggak utama kaedah saintifik itu sendiri, pengesahan dan semakan semula rakan sebaya. Sains tidak berfungsi melalui pengumuman yang hebat dan tiba-tiba. Ia adalah proses yang perlahan, teliti dan sering kali membosankan untuk memeriksa dan menyemak semula keputusan. Apabila pasukan astronomi percaya mereka telah menemui sesuatu yang penting, sama ada planet baru, fenomena aneh atau bukti yang menyokong teori yang radikal, langkah pertama mereka bukanlah mengadakan sidang akhbar. Langkah pertama mereka adalah untuk cuba membuktikan diri mereka salah. Mereka akan memeriksa semula data mereka, mencari ralat dalam instrumen, pijat dalam perisian atau kesilapan dalam pengiraan mereka. Hanya apabila mereka yakin bahawa penemuan mereka adalah benar, barulah mereka akan menulis kertas saintifik yang terperinci. Kertas ini kemudiannya diserahkan kepada jurnal saintifik di mana ia melalui proses yang dipanggil semakan semula rakan sebaya, peer review. Editor jurnal akan menghantar kertas itu kepada pakar-pakar lain dalam bidang yang sama yang akan meneliti setiap butiran metodologi, data dan kesimpulan secara tanpa nama. Mereka bertindak sebagai peguam bela syaitan, mencabar setiap andaian dan mencari sebarang kelemahan. Proses ini boleh mengambil masa berbulan-bulan. Data yang berkaitan dengan penemuan itu akan dirahsiakan sepanjang tempoh ini. Mengapa? Untuk mengelakkan penyebaran maklumat yang salah. Sejarah sains penuh dengan contoh penemuan yang diumumkan terlalu awal dan kemudiannya didapati salah, menyebabkan kekeliruan dan merosakkan kredibiliti saintis yang terlibat. Contoh klasik ialah pengumuman pada tahun 2010 mengenai kehidupan arsenik di Tasik Mono, California. NASA mengadakan sidang akhbar besar mengenainya, tetapi kemudiannya penemuan itu sebahagian besarnya disangkal oleh komuniti saintifik. Pengalaman seperti ini mengajar agensi angkasa dan institusi penyelidikan untuk lebih berhati-hati. Mereka akan menahan data sehingga ia telah melalui proses semakan yang ketat. Ini bukan tentang menipu orang ramai, tetapi tentang melindungi integriti sains. Ilustrasi visual untuk blok ini boleh menunjukkan aliran proses. Bermula dengan data mentah, ia bergerak melalui analisis pasukan, kemudian penulisan kertas. Kertas itu kemudian memasuki kotak hitam yang dilabel semakan semula rakan sebaya, di mana beberapa tanda soal dan tanda semak merah muncul. Ia keluar dari kotak itu dengan cap disahkan dan bergerak ke penerbitan awam. Anda adalah seorang pengarah filem. Anda tidak akan mengeluarkan trailer, klip dan adegan di sebalik tabir secara rawak. Anda akan merancang satu strategi pelepasan yang diselaraskan untuk memberi impak maksimum pada hari pembukaan. Penerbitan saintifik berfungsi dengan cara yang agak serupa. Apabila penemuan yang benar-benar besar dibuat, ia sering disasarkan untuk diterbitkan dalam jurnal yang paling prestige seperti Nature atau Science. Diterbitkan dalam jurnal-jurnal ini adalah satu penghormatan besar dan boleh membentuk kerjaya seorang saintis. Jurnal ini mempunyai polisi embargo yang sangat ketat. Embargo adalah satu tempoh masa di mana maklumat mengenai penemuan itu tidak boleh dikongsi dengan sesiapa di luar kumpulan penyelidik dan kaki tangan jurnal. Tujuannya adalah untuk memastikan semua orang mendapat maklumat pada masa yang sama dan untuk membolehkan wartawan sains
menyediakan artikel yang tepat dan berpengetahuan. Begini cara ia berfungsi. Beberapa hari atau minggu sebelum tarikh penerbitan rasmi, jurnal tersebut akan memberikan akses awal kepada kertas penyelidikan dan data yang berkaitan kepada wartawan yang dipercayai di bawah embargo yang ketat. Ini memberi mereka masa untuk membaca bahan, menemu bual saintis dan menulis cerita mereka. Kemudian, pada tarikh dan masa yang ditetapkan, seringkali hingga ke minit yang tepat, embargo itu ditarik balik. Pada ketika itu, jurnal tersebut menerbitkan kertas itu. Agensi angkasa mengeluarkan siaran akhbar dan imej, dan media berita di seluruh dunia menyiarkan cerita mereka serentak. Ini mewujudkan satu ledakan publicity yang terkoordinasi, menarik perhatian maksimum kepada penemuan tersebut. Sepanjang tempoh embargo ini, data itu dirahsiakan. Jika seorang saintis membocorkan maklumat itu lebih awal, ia boleh menyebabkan jurnal tersebut menarik balik kertas mereka, yang akan menjadi satu bencana profesional. Jadi, walaupun ia mungkin kelihatan seperti kerahsiaan yang tidak perlu, embargo ini sebenarnya adalah alat yang penting untuk komunikasi sains yang berkesan dalam dunia media moden yang serba pantas. Visual untuk ini boleh menjadi montaj yang menarik. Ia bermula dengan kertas saintifik yang ditandakan embargo. Kemudian, kalendar menunjukkan tarikh pelepasan. Apabila tarikh itu tiba, animasi menunjukkan kertas itu meletup, menjadi tajuk utama berita di pelbagai laman web di seluruh dunia. BBC, New York Times, CNN, semuanya muncul pada masa yang sama. Kita melangkah ke dalam dunia kecerdasan luar angkasa atau SETI. Di sinilah persoalan kerahsiaan menjadi lebih rumit dan lebih penting. Selama beberapa dekad, ahli astronomi telah mengarahkan teleskop radio ke bintang-bintang mendengar sebarang isyarat yang mungkin menunjukkan kehadiran teknologi tamadun lain. Bayangkan senario ini. Selepas bertahun-tahun mendengar desiran statik kosmik, teleskop di Balai Cerap Arecibo atau rangkaian teleskop Allen mengesan sesuatu. Satu isyarat. Ia bukan semula jadi. Ia sempit, berdenyut dan mengandungi struktur matematik yang jelas. Ini adalah detik yang ditunggu-tunggu oleh manusia selama berabad-abad. Apakah langkah seterusnya? Adakah mereka akan segera mengumumkan kepada dunia, kami telah menemui makhluk asing? Jawapannya hampir pasti tidak. Langkah pertama dan paling penting adalah pengesahan. Isyarat dari angkasa lepas sangat lemah dan terdapat banyak sumber gangguan radio di bumi, dari telefon bimbit dan Wi-Fi hingga ke ketuhar gelombang mikro. Para saintis perlu menolak setiap kemungkinan sumber gangguan terestrial. Mereka perlu meminta balai cerap lain di bahagian lain dunia untuk mengarahkan teleskop mereka ke titik yang sama di langit untuk melihat sama ada mereka juga boleh mengesan isyarat itu. Sepanjang proses pengesahan yang kritikal ini, lokasi tepat sumber isyarat di langit akan menjadi rahsia yang paling dijaga rapi di planet ini. Mengapa? Untuk melindungi isyarat itu daripada pencemaran. Jika koordinat itu didedahkan, terdapat risiko besar bahawa individu atau kumpulan yang nakal akan sengaja menghantar isyarat radio palsu ke arah teleskop dari arah yang sama ada sebagai gurauan ataupun untuk tujuan jahat. Ini akan menyukarkan, jika tidak mustahil, untuk mengesahkan isyarat asal. Ia juga akan mengelakkan demam emas media, di mana setiap wartawan dengan parabola satelit cuba mengesan isyarat itu sendiri, yang hanya akan menambah kepada hingar radio.
Kerahsiaan dalam kes ini bukanlah untuk menyembunyikan kebenaran, tetapi untuk melindunginya. Ia adalah satu langkah penting untuk memastikan bahawa apabila pengumuman itu akhirnya dibuat, ia adalah berdasarkan bukti yang kukuh dan tidak boleh disangkal. Visual yang sesuai ialah animasi teleskop radio yang menerima satu garisan isyarat yang jelas di tengah-tengah banyak hingar rawak. Kemudian, skrin memaparkan peta langit dengan koordinat yang dikaburkan. Animasi kemudian menunjukkan isyarat-isyarat palsu dilabel HOX yang datang dari bumi cuba meniru isyarat sebenar, tetapi teleskop itu dapat mengasingkan yang asli kerana kerahsiaan awal. Kita sering terpesona dengan imej-imej angkasa yang jernih dan berwarna-warni yang dikeluarkan oleh NASA dan ESA. Imej-imej ini kelihatan begitu sempurna sehingga mudah untuk kita menganggap bahawa inilah yang dilihat oleh teleskop. Namun, realitinya jauh berbeza. Data mentah yang dihantar oleh teleskop seperti Hubble atau JWST selalunya kelihatan tidak kemas, bising dan penuh dengan artifak. Terdapat beberapa sebab untuk ini. Pertama, penderia teleskop tidak sempurna. Mungkin terdapat piksel mati atau piksel panas yang sentiasa menyala. Kedua, sinaran kosmik zarah bertenaga tinggi yang bergerak melalui angkasa boleh mengenai pengesan pada bila-bila masa, menyebabkan lonjakan atau coretan terang pada imej. Ketiga, teleskop itu sendiri boleh menghasilkan cahaya sesat atau pantulan dalaman. Keempat, mungkin terdapat getaran kecil pada kapal angkasa yang menyebabkan imej menjadi sedikit kabur. Proses menukar data mentah yang tidak kemas ini menjadi karya agung saintifik yang kita lihat adalah satu bentuk seni dan sains yang dipanggil pemprosesan imej. Para saintis dan pakar pemprosesan imej menghabiskan masa berjam-jam menggunakan algoritma yang kompleks untuk membersihkan data. Mereka membuang kesan sinaran kosmik, membetulkan piksel yang rosak, menajamkan imej dan menggabungkan pendedahan yang berbeza. Untuk imej berwarna, mereka sering menggabungkan beberapa imej yang diambil menggunakan penapis yang berbeza. Contohnya, merah, hijau, biru atau bahkan dalam cahaya inframerah atau ultraungu dan memberikan warna palsu untuk menyerlahkan ciri-ciri saintifik yang berbeza. Jika agensi angkasa melepaskan data mentah ini kepada umum tanpa sebarang konteks atau penjelasan, ia boleh menyebabkan salah faham yang besar. Orang ramai mungkin melihat kesan sinaran kosmik dan menganggapnya sebagai armada UFO. Mereka mungkin melihat artifak instrumen dan menganggapnya sebagai struktur buatan. Oleh itu, data sering ditahan sehingga ia telah diproses dan ditentukur calibrated dengan betul. Ini memastikan bahawa apa yang dilihat oleh orang ramai adalah perwakilan yang paling tepat dan bermakna dari segi saintifik bagi objek angkasa tersebut. Ini adalah satu bentuk kerahsiaan untuk kawalan kualiti. Ilustrasi yang sangat berkesan untuk ini adalah perbandingan sebelah menyebelah. Di sebelah kiri, tunjukkan imej mentah hitam putih berbintik-bintik dengan coretan terang dan piksel yang rosak. Di sebelah kanan, tunjukkan imej akhir yang telah diproses sepenuhnya, berwarna-warni dan menakjubkan dari objek yang sama, seperti pilar penciptaan. Dalam dunia yang semakin saling berhubung, sains angkasa lepas bukan lagi usaha negara tunggal. Projek-projek besar seperti Stesen Angkasa Antarabangsa, Teleskop Angkasa James Webb atau Large Hadron Collider adalah hasil kerjasama antara berbilang negara dan agensi angkasa. Kerjasama ini amat bermanfaat. Ia mengumpulkan sumber kewangan, kepakaran teknikal
dan bakat saintifik dari seluruh dunia. Walau bagaimanapun, ia juga menambah satu lapisan kerumitan birokrasi dan diplomatik, terutamanya apabila ia berkaitan dengan pelepasan data. Setiap agensi yang mengambil bahagian, NASA dari Amerika Syarikat, ESA dari Eropah, JAXA dari Jepun, Roscosmos dari Rusia dan lain-lain, mempunyai set peraturan, polisi dan keutamaan politik mereka sendiri. Apabila data baru yang penting dikumpulkan oleh projek bersama, ia tidak boleh dilepaskan begitu sahaja oleh satu pihak. Terdapat perjanjian antarabangsa dan memorandum persefahaman MOU yang mengawal dengan tepat bagaimana dan bila data akan dikongsi dan diumumkan. Keputusan perlu dibuat melalui jawatan kuasa bersama. Sidang akhbar perlu diselaraskan merentasi zon waktu yang berbeza. Siaran akhbar mungkin perlu diterjemahkan ke dalam beberapa bahasa dan diluluskan oleh Jabatan Komunikasi setiap agensi. Proses ini boleh menjadi perlahan dan rumit. Kadang-kadang, kelewatan boleh berlaku kerana pertimbangan politik yang tidak ada kena-mengena dengan sains itu sendiri. Sebagai contoh, jika dua negara rakan kongsi sedang mengalami ketegangan diplomatik, mereka mungkin kurang bersemangat untuk bekerjasama dalam satu pengumuman saintifik bersama. Dalam kes-kes yang melampau, satu negara mungkin cuba menggunakan pelepasan data saintifik sebagai alat tawar-menawar dalam rundingan lain. Saintis di lapangan mungkin tidak sabar-sabar untuk berkongsi penemuan mereka. Tangan mereka mungkin terikat oleh birokrasi dan diplomasi antarabangsa. Jadi, apabila kita melihat kelewatan dalam pelepasan data dari misi antarabangsa, mungkin bukan kerana rahsia kosmik yang besar, tetapi lebih kepada kerumitan untuk mendapatkan semua orang di seluruh dunia untuk bersetuju pada halaman yang sama. Visual yang baik untuk ini adalah animasi peta dunia. Ikon-ikon yang mewakili agensi angkasa yang berbeza, NASA, ESA, JAXA dan lain-lain muncul di negara masing-masing. Garisan bersambung antara mereka membentuk rangkaian. Kemudian, satu paket data muncul dari teleskop di angkasa dan bergerak perlahan-lahan melalui setiap nod dalam rangkaian, mendapatkan cap kelulusan maya sebelum akhirnya dilepaskan kepada ikon dunia. Selama ini, penerokaan angkasa lepas didorong oleh rasa ingin tahu saintifik dan kebanggaan negara. Tetapi kini, satu pemacu baru yang kuat sedang muncul, keuntungan komersial. Era perlumbaan angkasa baru bukan sahaja mengenai negara, tetapi juga mengenai syarikat swasta seperti SpaceX, Blue Origin dan beratus-ratus syarikat permulaan yang lebih kecil. Salah satu sempadan yang paling menguntungkan ialah pelombongan asteroid. Asteroid bukan sekadar batu yang membosankan, banyak daripadanya kaya dengan sumber yang berharga. Sesetengahnya mengandungi kepekatan logam kumpulan platinum seperti platinum, palladium dan rhodium yang jauh lebih tinggi daripada mana-mana lombong di bumi. Yang lain kaya dengan air yang boleh dipecahkan menjadi hidrogen dan oksigen untuk menghasilkan bahan api roket di angkasa. Ini menjadikan asteroid sebagai stesen minyak dan depoh perkakasan yang berpotensi untuk ekonomi angkasa masa depan. Teleskop, terutamanya yang direka untuk mengkaji objek kecil dalam sistem suria, boleh mengumpul data tentang komposisi asteroid ini melalui spektroskopi. Data ini boleh mendedahkan asteroid mana yang merupakan gunung emas yang terapung. Maklumat ini mempunyai nilai komersial yang sangat besar. Bayangkan sebuah syarikat pelombongan angkasa swasta menaja misi teleskop untuk meninjau asteroid. Adakah mereka akan berkongsi data mereka secara terbuka
memberitahu pesaing mereka di mana sumber yang paling berharga berada. Sudah tentu tidak. Data mengenai komposisi dan lokasi asteroid yang kaya dengan sumber berkemungkinan besar akan menjadi rahsia perdagangan yang dijaga rapi, sama seperti syarikat pelombongan di bumi menjaga kerahsiaan data tinjauan geologi mereka. Kita mungkin memasuki era di mana data astronomi tertentu tidak diklasifikasikan atas sebab keselamatan negara, tetapi atas sebab harta intelek dan kelebihan komersial. Kerajaan juga mungkin memainkan peranan mengklasifikasikan data mengenai asteroid yang kaya dengan sumber yang ditemui dalam misi yang dibiayai oleh awam sebagai aset strategik negara. Ini adalah wilayah baru yang kabur di mana garis antara sains tulen dan kepentingan komersial mula menjadi kabur. Ilustrasi visual untuk ini boleh menjadi animasi sci-fi. Sebuah teleskop mengimbas sekumpulan asteroid. Ia mengunci pada satu asteroid dan analisis spektrum muncul di skrin, menunjukkan puncak tinggi untuk platinum, PT dan emas AU. Data ini kemudiannya disulitkan dengan ikon mangga kunci dan dihantar ke ibu pejabat sebuah syarikat futuristik, bukannya ke universiti. Sejauh ini, kita telah membincangkan sebab-sebab kerahsiaan yang agak praktikal. Tetapi, bagaimana jika kita menemui sesuatu yang begitu mendalam, begitu transformatif, sehingga ia menimbulkan persoalan etika dan falsafah yang besar? Kita kembali kepada senario SETI, tetapi mari kita fikirkan lebih jauh. Katakan kita bukan sahaja mengesan isyarat, tetapi kita juga berjaya menyakutnya. Dan mesej itu bukan sekadar hello, tetapi mengandungi maklumat yang mendalam. Sejarah tamadun mereka, falsafah mereka atau bahkan teknologi mereka. Siapakah yang berhak untuk melihat maklumat ini? Siapakah yang berhak untuk membuat keputusan sama ada untuk membalas? Bukan lagi soalan saintifik semata-mata. Ia adalah soalan untuk seluruh umat manusia. Terdapat protokol pasca pengesanan yang telah dibahaskan selama bertahun-tahun oleh kumpulan seperti Akademi Astronautik Antarabangsa. Konsensus umum adalah bahawa sebelum sebarang maklumat penting didedahkan atau sebarang balasan dihantar, perlu ada perundingan antarabangsa yang meluas. Penemuan seperti itu perlu diumumkan kepada badan antarabangsa seperti Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Pemimpin dunia, pakar etika, ahli falsafah, pemimpin agama dan saintis sosial perlu bermesyuarat untuk membincangkan implikasinya. Apakah kesan pendedahan teknologi canggih kepada masyarakat kita? Bolehkah ia menyebabkan peperangan atau ketidakstabilan ekonomi? Apakah kesan falsafah atau agama tamadun mereka terhadap budaya kita? Adakah kita mendedahkan lokasi bumi dengan membalas? Ini adalah soalan-soalan yang sangat berat, tanpa jawapan yang mudah. Dalam senario ini, data awal, terutamanya kandungan mesej itu sendiri, hampir pasti akan dirahsiakan oleh sekumpulan kecil individu yang dipercayai sementara perbincangan global ini berlaku. Kerahsiaan itu akan menjadi satu cara untuk memberi masa kepada manusia untuk berfikir sebelum bertindak, untuk mengelakkan tindak balas terburu-buru yang didorong oleh ketakutan atau ketamakan. Ia adalah satu pengakuan bahawa sesetengah penemuan terlalu besar untuk dikendalikan oleh komuniti saintifik sahaja. Ia memerlukan kebijaksanaan kolektif seluruh spesies kita. Visual yang kuat untuk ini adalah imej sebuah meja bulat besar di dalam dewan seperti Dewan PBB. Di sekeliling meja itu duduk pelbagai orang, seorang saintis, seorang jeneral, seorang ahli falsafah, seorang pemimpin agama, seorang ahli politik. Di tengah-tengah meja,
satu hologram bercahaya memaparkan corak isyarat makhluk asing yang kompleks. Mereka semua merenungnya, memikirkan langkah seterusnya. Kita melangkah melepasi sempadan alasan rasmi dan memasuki alam spekulasi yang lebih mendalam. Apakah sebab-sebab yang mungkin ada untuk kerahsiaan yang tidak akan diakui secara terbuka oleh mana-mana kerajaan? Salah satu yang paling kerap dibincangkan adalah untuk mengelakkan panik besar-besaran. Kita telah menyentuh perkara ini dalam konteks asteroid. Tetapi mari kita gunakannya untuk sesuatu yang jauh lebih eksotik. Penemuan muktamad kehidupan di luar bumi. Bayangkan, bukan sekadar isyarat radio, tetapi teleskop angkasa James Webb mengambil imej langsung atmosfera sebuah eksoplanet dan menemui tanda tangan biologi yang tidak dapat disangkal. Oksigen, metana dan klorofil secara serentak sebagai contoh. Ini adalah bukti kukuh bahawa terdapat fotosintesis yang berlaku di dunia lain, kehidupan wujud di luar sana. Walaupun ia hanya mikrob, implikasinya sangat besar. Bagaimanakah masyarakat kita akan bertindak balas? Sesetengah orang berpendapat ia akan menjadi saat perpaduan dan keajaiban bagi umat manusia. Tetapi pihak berkuasa mungkin bimbang tentang senario yang lebih gelap. Bolehkah berita seperti itu mencetuskan krisis eksistensial secara besar-besaran? Bolehkah ia menyebabkan keruntuhan agama-agama utama yang berpusatkan manusia? Sejarah telah menunjukkan bahawa masyarakat manusia tidak selalu bertindak balas secara rasional terhadap idea-idea baru yang radikal. Mungkin terdapat kebimbangan terhadap keganasan, bunuh diri beramai-ramai oleh kultus atau ketidakstabilan sosial yang meluas apabila asas pandangan dunia sesetengah orang hancur. Dalam senario ini, kerajaan mungkin membuat keputusan untuk menahan maklumat itu sekurang-kurangnya buat sementara waktu. Mereka mungkin membentuk satu kumpulan petugas rahsia untuk mengkaji semua kesan yang mungkin dan merancang strategi pelepasan maklumat secara berperingkat-peringkat untuk membolehkan masyarakat menyesuaikan diri secara perlahan-lahan. Mereka mungkin mula dengan memperkenalkan idea itu melalui filem, dokumentari dan artikel sains fiksyen untuk memanaskan orang ramai kepada konsep tersebut sebelum membuat pendedahan penuh. Ini adalah hujah paternalistik bahawa kerajaan tahu apa yang terbaik untuk rakyatnya dan perlu melindungi mereka daripada kebenaran yang mengejutkan. Sama ada anda bersetuju dengannya atau tidak, ia adalah satu motivasi yang munasabah untuk kerahsiaan. Visual untuk ini boleh menjadi montaj yang pantas dan membimbangkan, menunjukkan tajuk-tajuk berita akhbar yang panik, orang ramai berlari di jalanan, pasaran saham yang menjunam dan pemimpin dunia mengadakan mesyuarat tergempar. Semua reaksi hipotetikal terhadap pengumuman kehidupan asing. Berkait rapat dengan panik umum adalah satu lagi kebimbangan yang mendalam. Potensi pergolakan agama atau sosial. Selama beribu-ribu tahun, kebanyakan budaya dan tamadun manusia telah beroperasi di bawah andaian bahawa kita adalah istimewa, unik dan mungkin puncak ciptaan. Banyak sistem kepercayaan utama di dunia meletakkan manusia di pusat alam semesta yang dicipta mengikut imej Tuhan atau Dewa. Walaupun sains telah perlahan-lahan mengalihkan kita dari pusat ini, pertama dengan menunjukkan bumi bukan pusat sistem suria, kemudian galaksi, idea keunikan biologi kita masih berakar umbi. Penemuan kehidupan di luar bumi, walaupun hanya mikrob, akan mencabar asas ini secara langsung. Penemuan tamadun pintar akan menghancurkannya sama sekali.
bagaimanakah institusi keagamaan yang telah wujud beribu-ribu tahun akan bertindak balas? Sesetengahnya mungkin dapat menyesuaikan teologi mereka dengan mudah dengan menyatakan bahawa Tuhan mereka mencipta kehidupan di banyak dunia. Tetapi yang lain yang mempunyai tafsiran kitab suci yang lebih literal mungkin melihatnya sebagai satu ancaman langsung terhadap sistem kepercayaan mereka. Ini boleh membawa kepada perpecahan, krisis kepercayaan di kalangan pengikut atau bahkan penolakan ganas terhadap kebenaran saintifik. Pihak berkuasa mungkin bimbang bahawa pendedahan seperti itu boleh menyalakan api konflik agama atau digunakan oleh pelampau untuk menghasut keganasan. Selain daripada agama, ia juga boleh menyebabkan pergolakan sosial, falsafah kemanusiaan, sistem perundangan kita. Adakah makhluk asing mempunyai hak dan rasa tujuan kita di alam semesta semuanya akan dipersoalkan. Adakah kita tiba-tiba menjadi spesies kedua jika tamadun lain jauh lebih maju? Kerajaan yang tugas utamanya adalah untuk mengekalkan kestabilan, mungkin melihat pendedahan seperti itu sebagai membuka kotak Pandora yang penuh dengan masalah yang tidak dapat diramalkan. Mereka mungkin membuat pengiraan yang dingin bahawa mengekalkan status quo, walaupun ia berdasarkan pemahaman yang tidak lengkap tentang alam semesta, adalah lebih selamat daripada mencetuskan revolusi budaya global yang tidak dapat dikawal. Kerahsiaan dalam kes ini menjadi alat untuk pemeliharaan sosial. Ilustrasi visual untuk ini boleh menjadi montaj simbol-simbol utama dunia, salib, bulan sabit, bintang Daud, roda Dharma, yin yang, dan kemudian menunjukkan simbol-simbol ini retak atau larut apabila imej kehidupan asing diperkenalkan. Mari kita tingkatkan terohannya lebih tinggi lagi. Bagaimana jika teleskop tidak hanya mengesan tanda-tanda kehidupan biologi tetapi tanda-tanda teknologi? Ini adalah bidang pencarian teknosignatur, bukti aktiviti teknologi oleh tamadun luar angkasa. Ini jauh melangkaui isyarat radio. Kita bercakap tentang bukti kejuruteraan mega pada skala astronomi. Salah satu contoh yang paling terkenal ialah sfera Dyson. Ini adalah struktur mega hypothetical yang dicadangkan oleh ahli fizik Freeman Dyson. Satu sfera gergasi atau kawanan satelit yang dibina oleh tamadun yang sangat maju untuk mengelilingi bintang mereka sepenuhnya bagi menangkap setiap bait tenaga yang dipancarkannya. Tamadun seperti itu akan mempunyai akses kepada tenaga yang hampir tidak terhingga. Jika kita mengarahkan teleskop ke bintang dan mendapati cahayanya terhalang sepenuhnya, tetapi ia memancarkan sejumlah besar sinaran inframerah haba sisa, ia boleh menjadi bukti kukuh untuk sfera Dyson. Contoh lain ialah enjin bintang yang boleh menggerakkan seluruh sistem suria merentasi galaksi, atau cermin gergasi yang digunakan untuk isyarat antara bintang. Kes bintang tabi KEC 846282 memberikan kita sedikit gambaran tentang keterujaan dan kekeliruan yang boleh ditimbulkan oleh penemuan sedemikian. Bintang ini menunjukkan corak malap yang sangat aneh dan tidak teratur, yang tidak dapat dijelaskan oleh mana-mana fenomena semula jadi yang diketahui. Salah satu hipotesis yang paling eksotik ialah ia mungkin disebabkan oleh struktur mega makhluk asing. Walaupun penjelasan semula jadi kini lebih diutamakan, ia menunjukkan kesediaan komuniti saintifik untuk mempertimbangkan idea-idea seperti itu. Sekarang, bayangkan jika kita menemui bukti yang tidak dapat disangkal untuk teknosignatur seperti itu. Ini bukan lagi soalan adakah kehidupan di luar sana.
Ini adalah pengesahan bukan sahaja kehidupan pintar, tetapi tamadun yang berkemungkinan beribu-ribu atau berjuta-juta tahun lebih maju daripada kita. Pendedahan seperti ini akan menjadi kejutan berganda. Bukan sahaja kita tidak bersendirian, tetapi kita mungkin sangat primitif jika dibandingkan. Implikasi ketenteraan, teknologi dan psikologi adalah tidak terhingga. Data yang membawa kepada kesimpulan ini hampir pasti akan menjadi rahsia kerajaan yang paling sulit, sementara dunia cuba memahami apa ertinya hidup dalam alam semesta yang dihuni oleh jurutera kosmik. Menakjubkan untuk ini ialah animasi artistik menunjukkan teleskop zoom masuk ke arah bintang yang jauh. Apabila ia semakin dekat, kita melihat bintang itu dikelilingi oleh struktur logam yang rumit dan bercahaya. Sebuah sfera Dyson yang sedang dalam pembinaan. Setakat ini, kita telah melihat ke angkasa yang jauh. Tetapi bagaimana jika bukti yang paling mengejutkan tidak berada berbilion-bilion tahun cahaya jauhnya, tetapi di halaman belakang kosmik kita sendiri? Bagaimana jika data yang paling dirahsiakan datang dari pemerhatian bulan, Marikh atau lingkaran asteroid? Ini adalah idea bukti lawatan makhluk asing purba. Teori ini yang sering dikaitkan dengan penulis pseudosains berpendapat bahawa bumi telah dilawati oleh makhluk luar angkasa pada masa lalu dan mereka mungkin telah meninggalkan jejak di tempat lain dalam sistem suria. Walaupun kebanyakan bukti yang dikemukakan adalah lemah, mari kita pertimbangkan senario hipotetikal yang lebih kukuh. Bayangkan pengorbit resolusi tinggi yang memetakan permukaan Marikh atau bulan mengambil gambar anomali yang tidak dapat dijelaskan. Bukan wajah di Marikh yang merupakan formasi batuan semula jadi, tetapi sesuatu yang menunjukkan ciri-ciri buatan yang jelas, simetri yang sempurna, sudut tepat atau bahan yang mempunyai albedo, kepantulan yang tidak sepadan dengan mana-mana geologi yang diketahui. Mungkin ia adalah serpihan kapal angkasa yang terhempas beribu-ribu tahun lalu. Kini sebahagiannya tertimbus di bawah debu regolitos. Mungkin ia adalah sisa-sisa pangkalan pelombongan di sebuah asteroid. Atau mungkin seperti dalam filem 2001, A Space Odyssey, sebuah monolit yang diletakkan dengan sengaja. Penemuan seperti ini akan menjadi bom jangka. Ia bukan sahaja akan mengesahkan kewujudan makhluk asing, tetapi juga bahawa mereka telah berada di sini di sistem suria kita. Ini akan menimbulkan soalan-soalan yang membimbangkan. Di manakah mereka sekarang? Adakah mereka akan kembali? Adakah kehadiran mereka pada masa lalu mempengaruhi evolusi kehidupan di bumi atau sejarah manusia? Memandangkan implikasi keselamatan yang besar, sebarang data awal yang menunjukkan kemungkinan ini, walaupun hanya bayangan yang mencurigakan atau bacaan spektrum yang aneh, akan segera diklasifikasikan pada tahap tertinggi. Satu pasukan khas saintis dan penganalisis perisikan akan ditugaskan untuk mengkajinya secara rahsia. Misi robotik atau manusia mungkin dirancang secara senyap-senyap untuk menyiasat tapak itu. Orang ramai tidak akan diberitahu apa-apa sehingga sifat objek itu disahkan sepenuhnya, dan walaupun begitu, pendedahan itu akan diuruskan dengan sangat berhati-hati. Ini adalah senario di mana sains, perisikan dan politik akan berlanggar dengan cara yang tidak pernah berlaku sebelum ini. Visual yang membangkitkan pemikiran untuk ini adalah imej rover Marikh yang menghampiri satu objek. Dari jauh, ia kelihatan seperti batu. Tetapi apabila ia semakin dekat, kamera itu mendedahkan satu sisi
objek itu mempunyai permukaan logam yang licin dengan ukiran geometri yang terhakis. Separuh tertimbus di dalam pasir merah marih. Terdapat satu lagi hipotesis yang lebih pelik dan mendalam dari segi falsafah yang boleh menjelaskan mengapa data mengenai kehidupan luar angkasa mungkin dirahsiakan. Hipotesis Zoo. Idea ini yang dicadangkan pada tahun 1973 oleh ahli astronomi MIT John Ball cuba menjawab paradoks Fermi. Jika alam semesta penuh dengan kehidupan, mengapa kita tidak melihat sebarang bukti? Hipotesis Zoo mencadangkan bahawa sebab kita tidak melihat mereka adalah kerana mereka tidak mahu kita melihat mereka. Ia berpendapat bahawa tamadun-tamadun maju di seluruh galaksi mungkin sedar akan kewujudan kita, tetapi mereka telah bersetuju untuk menganggap bumi sebagai sejenis simpanan hidupan liar atau zoo. Mereka mengkaji kita dari jauh tetapi mengikut polisi larangan campur tangan yang ketat serupa dengan arahan utama dalam Star Trek. Tujuannya adalah untuk membolehkan tamadun kita berkembang secara semula, jadi tanpa pencemaran budaya atau teknologi daripada mereka. Mereka mungkin sedang menunggu kita mencapai tahap kematangan teknologi atau etika tertentu sebelum mereka membuat hubungan. Sekarang, bayangkan jika data teleskop kita mula menunjukkan bukti untuk hipotesis ini. Mungkin kita mengesan isyarat berulang kali yang bukan ditujukan kepada kita, tetapi seolah-olah komunikasi antara penjaga zoo yang membincangkan kita. Mungkin kita mengesan kapal angkasa yang menggunakan teknologi halimunan yang canggih, tetapi kadang-kadang ia gagal untuk seketika, meninggalkan jejak yang boleh dikesan. Atau mungkin kita menemui bukti sempadan buatan di sekeliling sistem suria kita, sejenis pagar kuarantin. Penemuan seperti ini akan menjadi lebih membimbangkan daripada sekadar mencari kehidupan. Ia akan bermakna bahawa kita bukan sahaja tidak bersendirian, tetapi kita sedang diperhatikan, dikaji dan mungkin juga dikurung. Keseluruhan sejarah, budaya dan pencapaian kita mungkin dilihat sebagai tidak lebih daripada satu eksperimen dalam balang kaca kosmik. Ini adalah satu kebenaran yang boleh menghancurkan psikik kolektif manusia. Ia akan merampas agensi dan kebebasan kita. Adakah mana-mana kerajaan di bumi akan mendedahkan maklumat seperti itu kepada rakyatnya? Adalah munasabah untuk berhujah bahawa mereka tidak akan melakukannya. Mereka mungkin membuat kesimpulan bahawa adalah lebih baik bagi umat manusia untuk terus hidup dalam kejahilan yang membahagiakan, mengekalkan ilusi kebebasan kita daripada menghadapi realiti yang merendahkan maruah bahawa kita adalah pameran di zoo galaksi. Data yang menyokong hipotesis zoo akan menjadi rahsia utama yang hanya diketahui oleh segelintir orang yang memikul beban pengetahuan yang dahsyat itu. Ilustrasi visual yang kuat adalah pandangan dari angkasa yang menunjukkan bumi. Kemudian, kamera berundur mendedahkan bahawa pandangan kita sebenarnya adalah melalui skrin pemerhatian di dalam kapal angkasa makhluk asing yang gelap. Beberapa makhluk bukan manusia sedang melihat skrin itu, mencatat nota. Alam semesta adalah tempat yang aneh dan kemungkinan penemuan tidak terhad kepada kehidupan sahaja. Bagaimana jika teleskop kita menemui sesuatu yang mencabar atau bahkan memecahkan undang-undang fizik yang kita ketahui? Sains dibina di atas asas yang kukuh.
teori relativiti umum Einstein dan mekanik kuantum. Teori-teori ini telah diuji dengan ketepatan yang luar biasa dan menjadi asas kepada hampir semua teknologi moden kita. Tetapi kita tahu ia tidak lengkap. Ia tidak dapat menjelaskan graviti di peringkat kuantum atau apa itu tenaga gelap dan jirim gelap. Ahli fizik sentiasa mencari keretakan dalam perisai teori sedia ada. Sekarang, bayangkan data astronomi menunjukkan sesuatu yang tidak sepatutnya wujud. Mungkin pemerhatian galaksi yang jauh menunjukkan bintang-bintang bergerak dengan cara yang membayangkan maklumat bergerak lebih cepat daripada cahaya, melanggar prinsip asas relativiti. Mungkin kita mengesan struktur kosmik yang kelihatan seperti pintu masuk ke lubang cacing yang stabil, satu jalan pintas melalui ruang masa. Atau mungkin kita menemui bukti untuk dimensi tambahan atau bukti bahawa pemalar asas alam semesta seperti kelajuan cahaya atau pemalar graviti sebenarnya tidak tetap tetapi berubah mengikut masa atau lokasi. Penemuan seperti ini akan mencetuskan krisis dan revolusi dalam fizik mengatasi apa yang dilakukan oleh Copernicus, Newton atau Einstein. Ia akan menjadi sangat mengujakan bagi para saintis tetapi ia juga boleh membawa implikasi yang membimbangkan. Teknologi kita dari GPS ke logi kuasa nuklear semuanya berdasarkan pemahaman semasa kita tentang fizik. Jika asas itu didapati salah, adakah ia bermakna terdapat fenomena yang tidak diketahui yang boleh menjejaskan teknologi kita atau bahkan kewujudan kita? Lebih penting lagi, fizik baru boleh membawa kepada teknologi baru yang tidak dapat dibayangkan, sumber tenaga yang tidak terhingga, atau senjata yang mampu memusnahkan planet. Mana-mana negara yang pertama kali memahami dan memanfaatkan fizik baru ini akan memperoleh kelebihan mutlak ke atas yang lain. Oleh itu, sebarang data yang membayangkan fizik baru akan serta-merta menjadi isu keselamatan negara pada tahap tertinggi. Ia akan dikaji secara rahsia oleh ahli fizik teori dan jurutera tentera terbaik, jauh dari mata komuniti akademik antarabangsa. Dunia hanya akan mengetahui mengenainya apabila ia sudah terlambat, sama ada melalui teknologi baru yang ajaib atau senjata baru yang menakutkan. Visual untuk ini boleh menjadi animasi bergaya yang menunjukkan buku teks fizik. Persamaan ikonik seperti E sama dengan MC, pangkat 2 mula retah dan pecah, dan di sebaliknya, kita melihat persamaan baru yang lebih kompleks dan aneh yang bersinar dengan cahaya yang tidak menyenangkan. Terdapat ancaman di alam semesta yang jauh lebih menakutkan daripada mana-mana armada makhluk asing. Ini adalah ancaman daripada fizik itu sendiri, bencana kosmik pada skala yang tidak dapat kita bayangkan dan yang paling penting, tidak dapat kita hentikan. Teleskop kita bukan sahaja melihat ke dalam ruang tetapi juga ke dalam masa, membolehkan kita mengkaji kitaran hayat bintang dan galaksi dan memahami proses-proses ganas yang membentuk alam semesta. Jika ahli astronomi menemui bukti ancaman kosmik yang akan datang. Salah satu contoh yang menakutkan ialah letusan sinar gamma, ray burst atau GRB. Peristiwa ini yang disebabkan oleh keruntuhan bintang yang sangat besar atau perlanggaran bintang neutron melepaskan lebih banyak tenaga dalam beberapa saat daripada yang akan dipancarkan oleh matahari kita sepanjang hayatnya. Jika GRB yang berdekatan ditujukan tepat ke arah bumi, ia boleh melucutkan lapisan ozon kita,
menyebabkan kepupusan besar-besaran. Senario lain yang lebih eksotik ialah perebutan vakum palsu. Sesetengah teori fizik mencadangkan bahawa vakum alam semesta kita mungkin tidak stabil sepenuhnya. Ia mungkin wujud dalam keadaan vakum palsu. Jika satu titik di alam semesta secara rawak beralih ke keadaan vakum benar yang lebih rendah tenaga, ia akan mencetuskan gelembung realiti baru yang akan mengembang pada kelajuan cahaya, memusnahkan segala-galanya di laluannya termasuk kita. Kita tidak akan melihatnya datang. Sekarang, bayangkan jika ahli astronomi menemui bukti bahawa salah satu daripada peristiwa ini adalah mungkin atau bahkan tidak dapat dielakkan. Mungkin mereka mendapati bintang yang tidak stabil, berdekatan yang menunjukkan tanda-tanda akan menjadi GRB dan ia ditujukan ke arah kita. Atau mungkin mereka menemui bukti dalam sinaran latar belakang gelombang mikrokosmik yang mencadangkan alam semesta kita lebih tidak stabil daripada yang kita fikirkan. Apakah yang akan dilakukan oleh kerajaan dengan maklumat seperti itu? Bolehkah anda bayangkan memberitahu 8 bilion orang bahawa tamadun akan berakhir dalam 50 tahun dan tiada apa yang boleh kita lakukan? Hasilnya akan menjadi anarki total. Semua struktur masyarakat, ekonomi, undang-undang, moral akan runtuh. Ia akan menjadi penghujung dunia sebelum penghujung dunia yang sebenar. Dalam keadaan yang mengerikan ini, adalah hampir pasti bahawa maklumat itu akan dirahsiakan sepenuhnya. Kerajaan akan membuat keputusan bahawa adalah lebih baik bagi umat manusia untuk hidup dalam kebahagiaan yang tidak mengetahui untuk beberapa generasi terakhir daripada mengalami keruntuhan tamadun yang berpanjangan. Ia akan menjadi satu pembohongan yang paling belas kasihan dan paling dahsyat dalam sejarah. Visual yang sangat kuat untuk ini adalah simulasi yang menunjukkan bintang Wolf-Rayet yang besar berputar. Kemudian, ia meletup dalam letusan sinar gamma dan satu pancaran tenaga yang sempit dan sengit ditembakkan terus ke arah model sistem suria kita. Kita melihat pancaran itu melanda bumi, melucutkan atmosferanya dalam sekelip mata. Kita sering mencari tanda-tanda tamadun di bintang-bintang yang jauh. Tetapi bagaimana jika kita sepatutnya mencari bukti di sini? Dalam rekod geologi planet kita sendiri, ini membawa kita kepada idea yang menarik dan agak membimbangkan yang dikenali sebagai hipotesis Silurian. Dinamakan sempena makhluk purba dalam siri TV Doctor Who. Hipotesis ini yang dicadangkan secara serius oleh saintis Gavin Schmidt dari NASA dan Adam Frank dari University Rochester bertanya, jika terdapat tamadun perindustrian di bumi berjuta-juta tahun sebelum manusia, mungkin semasa era dinosaur atau lebih awal, adakah kita akan dapat menemui sebarang jejaknya hari ini? Jawapannya yang mengejutkan adalah mungkin tidak. Selepas puluhan juta tahun, semua bangunan, jalan raya dan bandar akan hancur menjadi debu. Fosil sangat jarang berlaku, jadi kemungkinan untuk mencari rangka manusia cicak adalah sangat kecil. Walaupun tamadun perindustrian mungkin meninggalkan jejak kimia yang lebih halus dalam lapisan sedimen, lonjakan karbon dioksida daripada pembakaran bahan api fosil, isotop radioaktif daripada peperangan nuklear atau bahkan sisa plastik yang terawet. Sekarang, bagaimanakah ini berkaitan dengan data teleskop? Bayangkan kita sedang mengkaji atmosfera beratus-ratus eksoplanet dan kita mula melihat satu corak. Di beberapa planet yang serupa dengan bumi,
kita melihat tanda tangan biologi diikuti oleh kemunculan bahan pencemar perindustrian dan kemudian senyap, planet-planet itu menjadi steril atau kembali ke keadaan pra-perindustrian. Data astronomi mungkin menunjukkan kepada kita bahawa kehidupan pintar dan teknologi mungkin biasa di alam semesta, tetapi ia secara sistematik memusnahkan dirinya sendiri setelah ia mencapai tahap tertentu. Akan menjadi bukti yang menakutkan untuk konsep penapis hebat. Ulang kehidupan daripada menjadi tamadun antara bintang yang berkekalan. Jika kita menemui bukti kukuh untuk corak kitaran ini dengan bintang-bintang, ia akan mempunyai implikasi yang mendalam untuk masa depan kita sendiri. Ia akan mencadangkan bahawa kita mungkin sedang menuju ke arah penapis yang sama dan nasib kita mungkin sudah termaktub. Adakah mana-mana kerajaan mahu mendedahkan data yang pada dasarnya mengatakan kita semua akan pupus dan inilah buktinya dari angkasa? Maklumat seperti itu akan menjadi sangat mengecewakan dan mungkin dilihat sebagai sesuatu yang perlu ditindas untuk mengekalkan harapan dan ketenteraman awam. Mengubah astronomi daripada satu penerokaan yang penuh harapan kepada satu amaran yang suram. Visual untuk ini ialah animasi. Ia menunjukkan planet bumi, lapisan masa berputar ke belakang dengan pantas. Dinosaur muncul dan hilang. Kemudian, untuk seketika bandar-bandar futuristik yang aneh muncul di benua purba Pangaea sebelum ia runtuh menjadi debu dan ditelan oleh hutan. Kita pertimbangkan satu kemungkinan di mana maklumat dari angkasa lepas bukan sekadar pengetahuan tetapi juga kuasa yang boleh diubah menjadi senjata. Kita telah membincangkan kemungkinan menyangkut mesej dari tamadun luar angkasa. Bayangkan mesej itu bukan puisi atau falsafah tetapi satu set arahan, satu ensiklopedia teknikal. Mungkin mengandungi pelan tindakan untuk sumber tenaga baru yang bersih dan tidak terhad. Ini akan menjadi hebat tetapi ia juga akan menghancurkan ekonomi global yang berasaskan bahan api fosil dan mungkin mencetuskan peperangan untuk mengawal teknologi baru itu. Bagaimana jika ia sesuatu yang lebih berbahaya? Bagaimana jika ia menerangkan prinsip fizik yang membolehkan penciptaan senjata jirim aneh atau cara untuk mencetuskan perebutan vakum secara buatan? Bagaimana jika ia mengandungi kod komputer untuk kecerdasan buatan yang sangat maju yang berpotensi menjadi tidak terkawal? Dalam senario ini, isyarat SETI itu sendiri menjadi data sebagai senjata. Negara atau agensi yang pertama kali menerima dan menyahkut mesej ini akan menghadapi dilema yang dahsyat. Mendedahkan maklumat itu kepada dunia boleh membawa kepada perlumbaan senjata global yang akan membuatkan perlumbaan senjata nuklear kelihatan seperti permainan kanak-kanak. Ia boleh memberikan teknologi yang sangat berbahaya kepada negara penyangak atau kumpulan pengganas. Satu-satunya tindakan yang kelihatan rasional dari perspektif keselamatan negara adalah dengan mengklasifikasikan kewujudan isyarat itu pada tahap kerahsiaan yang tertinggi. Sebuah projek hitam rahsia setanding dengan projek Manhattan yang membangunkan bom atom akan dimulakan untuk cuba memahami dan mungkin mereplika teknologi tersebut. Dunia akan terus hidup seperti biasa, tidak menyedari bahawa kunci kepada keselamatan atau kemusnahan mereka telah tiba dari bintang dan kini terkunci di dalam peti besi bawah tanah. Ini adalah salah satu justifikasi yang paling kuat
dan paling menakutkan untuk kerahsiaan mutlak. Bukan lagi tentang melindungi manusia daripada kebenaran yang mengejutkan, tetapi melindungi manusia daripada dirinya sendiri dengan menghalangnya daripada mengakses kuasa yang tidak dapat dikendalikannya. Visual untuk ini adalah imej skrin komputer yang memaparkan aliran kod binari dari isyarat makhluk asing. Semasa ia menyahkut, ia berubah menjadi pelan tindakan 3D yang kompleks untuk peranti yang kelihatan seperti senjata futuristik. Kemudian, keseluruhan skrin ditutup dengan cap kosmik top secret yang besar dan merah. Akhir sekali, dalam perjalanan kita ke dalam sebab-sebab kerahsiaan yang paling spekulatif, kita tiba pada idea yang paling mencabar minda, hipotesis simulasi. Idea ini yang dipopularkan oleh ahli falsafah Nick Bostrom dan disokong oleh tokoh-tokoh seperti Elon Musk, mencadangkan bahawa terdapat kemungkinan yang besar bahawa realiti kita, termasuk seluruh alam semesta, sebenarnya adalah satu simulasi komputer yang sangat canggih yang dijalankan oleh tamadun pasca manusia atau tamadun lain. Pada mulanya, ini kedengaran seperti sains fiksyen tulen, tetapi terdapat hujah-hujah yang munasabah untuknya. Jika sesebuah tamadun boleh mencapai tahap teknologi di mana mereka boleh mensimulasikan alam semesta, mereka mungkin akan menjalankan banyak simulasi sedemikian. Oleh itu, secara statistik adalah lebih berkemungkinan kita berada di dalam salah satu daripada banyak simulasi itu daripada berada di dalam satu alam semesta asas yang sebenar. Kita menguji hipotesis ini. Setengah ahli fizik berpendapat mungkin boleh. Jika alam semesta kita adalah satu simulasi, ia mungkin mempunyai resolusi yang terhad. Seperti skrin komputer yang diperbuat daripada piksel, ruang masa itu sendiri mungkin terdiri daripada unit-unit diskret. Pada skala yang sangat kecil, kita mungkin dapat mengesan pepijat atau artifak dalam simulasi tersebut. Di manakah teleskop memainkan peranan? Pemerhatian yang sangat tepat terhadap fenomena kosmik mungkin mendedahkan anomali ini. Mungkin sinaran latar belakang gelombang mikrokosmik gema dari Big Bang mengandungi corak yang tidak rawak yang kelihatan seperti artifak pemampatan data. Mungkin undang-undang fizik kelihatan sedikit berbeza di bahagian alam semesta yang sangat jauh, menunjukkan ralat pembundaran dalam pengiraan simulasi. Bayangkan jika JWST atau teleskop masa depan mengesan bukti yang kukuh dan boleh diulang yang menyokong hipotesis simulasi. Apa yang akan berlaku? Ini akan menjadi penemuan yang paling mengganggu dalam sejarah manusia. Ia akan mempersoalkan segala-galanya, realiti, kehendak bebas, makna kehidupan, sifat Tuhan. Ia boleh menyebabkan kepasrahan dan nihilisme secara besar-besaran. Jika semuanya hanya satu permainan, mengapa perlu peduli tentang apa-apa? Ia juga boleh menimbulkan ketakutan. Bolehkah simulator mematikan kita? Memandangkan potensi keruntuhan falsafah dan sosial yang mutlak adalah hampir tidak dapat dibayangkan bahawa mana-mana pihak berkuasa akan mendedahkan kebenaran seperti itu. Ia adalah pengetahuan yang mungkin tidak dapat ditanggung oleh manusia. Data itu akan dikuburkan begitu dalam sehingga ia mungkin tidak akan ditemui lagi. Visual untuk ini adalah animasi yang perlahan dan mengganggu. Mula dengan imej galaksi yang indah. Kemudian, kamera mengezoom, masuk lebih dalam dan lebih dalam, melepasi bintang, planet, molekul, atom sehingga ia mencapai skala Planck. Di sana, realiti yang licin dan berterusan mula pecah,
mendedahkan grid digital atau pixel, ruang masa yang berkilauan di bawahnya. Setelah meneroka pelbagai sebab yang mungkin untuk kerahsiaan data, satu soalan praktikal timbul. Siapakah yang sebenarnya membuat keputusan ini? Siapakah yang menjadi penjaga pintu maklumat kosmik ini? Jawapannya bukanlah satu kumpulan bayangan tunggal seperti Man in Black, tetapi satu rangkaian agensi, jawatan kuasa dan protokol yang kompleks dan sering bertindih. Mari kita pecahkan strukturnya. Di barisan hadapan ialah komuniti saintifik itu sendiri. Ketua penyiasat bagi misi teleskop mempunyai kawalan awal ke atas data. Mereka bersama-sama dengan institusi mereka menguatkuasakan tempoh proprietari. Jurnal saintifik seperti Nature dan Science menguatkuasakan embargo media mereka. Ini adalah tahap kerahsiaan yang rutin dan telus. Walau bagaimanapun, jika sesuatu yang luar biasa dikesan, rantaian perintah akan meningkat. Di agensi seperti NASA, terdapat protokol dalaman. Penemuan yang berpotensi sensitif akan dilaporkan kepada pentadbir agensi dan ketua saintis. Mereka akan berunding dengan peguam dan pakar komunikasi. Jika penemuan itu mempunyai implikasi keselamatan negara, seperti mengimej satelit sulit atau mengesan teknologi luar angkasa, agensi perisikan akan terlibat. Di Amerika Syarikat, ini bermakna agensi seperti Agensi Perisikan Pertahanan DER dan Pejabat Peninjauan Kebangsaan NRO yang mengendalikan satelit pengintip negara itu sendiri. Data itu akan dikongsi melalui saluran yang selamat dan penganalisis perisikan akan menilainya. Mereka mempunyai kuasa untuk mengklasifikasikan data itu, menghalangnya daripada pelepasan awam. Jika penemuan itu mempunyai implikasi yang lebih mendalam seperti bukti muktamad kehidupan pintar, keputusan itu akan meningkat ke peringkat tertinggi kerajaan. Ini mungkin melibatkan penasihat sains presiden, Majlis Keselamatan Negara dan akhirnya presiden itu sendiri. Mereka akan menimbang implikasi saintifik, sosial, politik dan ketenteraan sebelum membuat keputusan mengenai pendedahan. Terdapat juga badan antarabangsa seperti Pejabat Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu untuk Hal Ehwal Angkasa Lepas UNOSA yang mungkin memainkan peranan perundingan dalam kes penemuan yang memberi kesan kepada seluruh umat manusia. Jadi ia adalah satu sistem berlapis-lapis dengan pelbagai peringkat semakan. Keputusan untuk merahsiakan data bukanlah dibuat dengan sewenang-wenangnya, tetapi melalui satu proses yang melibatkan saintis, pentadbir, peguam, penganalisis, perisikan dan ahli politik. Visual yang berkesan untuk ini adalah carta organisasi atau rajah aliran animasi. Ia bermula dengan teleskop. Anak panah menunjukkan data mengalir ke pasukan saintifik. Laluan bercabang. Satu laluan rutin menuju ke arkib awam, manakala laluan anomali menuju ke rantaian yang lebih kompleks melibatkan pentadbir NASA, agensi perisikan dan Rumah Putih, masing-masing dengan ikon mereka sendiri. Apabila data dianggap cukup sensitif untuk dirahsiakan, ia tidak hanya dilabel sebagai rahsia. Terdapat sistem tahap klasifikasi yang sangat spesifik, terutamanya dalam kerajaan Amerika Syarikat, yang direka untuk mengawal akses kepada maklumat. Memahami tahap-tahap ini membantu kita menghargai betapa seriusnya mereka mengambil perlindungan maklumat tertentu. Mari kita lihat beberapa tahap utama. Tahap paling bawah ialah sulit, confidential.
Ini digunakan untuk maklumat yang pendedahannya boleh dijangka menyebabkan kerosakan kepada keselamatan negara. Dalam konteks astronomi, ini mungkin data mengenai komposisi mineral asteroid yang mempunyai nilai komersial. Tahap seterusnya ialah rahsia, secret. Pendedahan maklumat pada tahap ini boleh dijangka menyebabkan kerosakan serius kepada keselamatan negara. Contohnya ialah imej teleskop yang secara tidak sengaja menangkap satelit pengintip generasi lama atau mendedahkan keupayaan pengimejan teleskop itu sendiri yang mungkin ingin dirahsiakan. Tahap tertinggi dan paling terkenal ialah rahsia besar, top secret. Ini adalah untuk maklumat yang pendedahannya boleh dijangka menyebabkan kerosakan yang sangat serius kepada keselamatan negara. Data yang jatuh ke dalam kategori ini akan menjadi penemuan yang paling transformatif. Pengesahan teknologi bukan manusia, isyarat yang mengandungi pelan tindakan teknologi atau data yang meramalkan ancaman kosmik. Tetapi ia tidak berhenti di situ. Di atas rahsia besar, terdapat petak-petak atau kategori akses khas yang dikenali sebagai maklumat berpetak sensitif. Sensitive Compartmented Information atau SCI. Ini adalah sistem perlu tahu. Walaupun anda mempunyai pelepasan keselamatan rahsia besar, anda tidak boleh mengakses data SCI melainkan anda telah dibaca masuk ke dalam program khusus itu. Program-program ini mempunyai nama kod yang samar-samar. Dengan hipotesis kita, program yang menganalisis isyarat makhluk asing mungkin mempunyai nama kod seperti Cosmic Echo dan hanya boleh diakses oleh beberapa dozen individu di seluruh kerajaan. Terdapat juga spekulasi mengenai tahap klasifikasi tidak rasmi yang lebih tinggi, kadang-kadang dirujuk sebagai di atas rahsia besar, above top secret, atau tahap Q, yang berkaitan dengan data nuklear. Penemuan astronomi yang paling mendalam mungkin akan diletakkan di bawah program akses khas yang paling ketat yang pernah diwujudkan. Memahami sistem ini menunjukkan bahawa kerahsiaan bukanlah Swiss, hidup garis miring mati yang mudah. Ia adalah satu spektrum kawalan yang direka untuk memadankan tahap perlindungan dengan tahap sensitiviti maklumat. Visual untuk ini adalah piramid atau tangga animasi, menunjukkan tahap-tahap klasifikasi dari bawah ke atas, bermula dengan tidak terkelas di pangkalan, kemudian sulit, rahsia, rahsia besar dan di puncaknya satu kotak hitam misteri yang dilabel program akses khas SOP. Teleskop moden adalah mesin penjana data yang luar biasa. Teleskop seperti Balai Cerap Vera C. Rubin yang akan datang di Chile dijangka akan menghasilkan kira-kira 20 terabyte data setiap malam. Itu bersamaan dengan keseluruhan kandungan cetak perpustakaan Kongres setiap beberapa malam. Adalah mustahil bagi manusia untuk meneliti setiap bit data ini secara manual. Di sinilah kecerdasan buatan AI memainkan peranan yang semakin penting. Algoritma pembelajaran mesin kini dilatih untuk menyaring lautan data astronomi ini untuk mencari perkara-perkara tertentu. Mereka boleh mengesan supernova secara automatik, mengklasifikasikan galaksi atau mencari corak cahaya malap dari eksoplanet yang melintasi bintangnya. AI jauh lebih pantas dan selalunya lebih baik daripada manusia dalam mengesan corak yang halus dalam set data yang besar dan bising. Sekarang, pertimbangkan implikasi ini dalam konteks data sensitif. Agensi pertahanan dan perisikan juga menggunakan AI untuk menganalisis data mereka. Adalah sangat munasabah untuk menganggap bahawa AI yang sama atau serupa digunakan untuk menyaring
data astronomi mentah sebelum ia sampai kepada ahli astronomi. AI ini boleh dilatih untuk mencari teknosignatur, anomali yang tidak dapat dijelaskan atau lintasan aset ketenteraan yang diklasifikasikan. Apabila AI mengesan sesuatu yang sepadan dengan parameter menarik yang telah ditetapkan, ia boleh secara automatik menandakan data itu dan mengalihkannya ke pelayan yang selamat untuk dianalisis oleh manusia, tanpa campur tangan manusia pada peringkat awal. Ini bermakna data yang paling sensitif mungkin tidak akan dilihat oleh ahli astronomi sama sekali. Ia akan ditapis keluar oleh penjaga pintu IEL sebelum ia sampai ke arkib saintifik. Ini membawa kepada satu kemungkinan yang membimbangkan. Penemuan terbesar dalam sejarah mungkin sudah berada dalam data kita, tetapi ia telah dikenal pasti dan disembunyikan oleh algoritma sebelum mana-mana saintis sempat melihatnya. AI ini adalah pedang bermata dua. Di satu pihak, ia adalah alat yang sangat berkuasa yang membolehkan kita membuat penemuan yang mustahil sebelum ini. Di pihak yang lain, ia boleh menjadi alat penapisan yang paling cepat yang pernah dicipta, memastikan rahsia yang paling dalam kekal tersembunyi, bukan sahaja dari orang ramai tetapi juga dari komuniti saintifik itu sendiri. Ilustrasi visual untuk ini boleh menunjukkan aliran data yang besar seperti sungai digital mengalir dari teleskop. Sungai itu kemudian melalui penapis AI yang digambarkan sebagai grid laser. Kebanyakan data melaluinya, tetapi beberapa paket data yang berbeza, mungkin bersinar dengan warna yang berbeza, dialihkan oleh grid itu ke saluran yang berasingan dan rahsia. Tidak kira betapa ketatnya sistem kerahsiaan, sentiasa ada kemungkinan kebocoran. Sejarah penuh dengan contoh maklumat sulit, kerajaan yang didedahkan oleh pemberi maklumat, whistleblower, atau melalui kebocoran yang tidak disengajakan. Dunia ufologi dan teori konspirasi angkasa lepas sebahagian besarnya didorong oleh individu yang mendakwa sebagai orang dalam yang telah melihat bukti yang disembunyikan. Mungkin tokoh yang paling terkenal dalam hal ini ialah Bob Lazar. Pada tahun 1989, Lazar mendakwa telah bekerja di sebuah kemudahan rahsia di Nevada yang dipanggil S4, berhampiran dengan Area 51. Dia mendakwa tugasnya adalah untuk merekayasa semula piring terbang makhluk asing yang dimiliki oleh kerajaan AS. Ceritanya, yang penuh dengan butiran teknikal mengenai sistem pendorongan dan unsur-unsur eksotik, telah memikat dan membahagikan orang ramai selama beberapa dekad. Pengkritik menunjukkan pecanggahan dalam latar belakang pendidikan dan pekerjaannya, manakala penyokong berpendapat bahawa kerajaan telah memadam rekodnya untuk memburukkan namanya. Sama ada Lazar bercakap benar, berkhayal atau seorang penipu, kisahnya menggambarkan arketip pemberi maklumat kosmik. Jika penemuan yang benar-benar mengubah dunia sedang dirahsiakan, adalah munasabah untuk menganggap bahawa tidak semua orang yang terlibat akan bersetuju dengan kerahsiaan itu. Mungkin ada seorang saintis atau penganalisis yang percaya bahawa manusia mempunyai hak untuk mengetahui, tidak kira apa akibatnya. Orang ini mungkin cuba membocorkan dokumen, data atau gambar kepada media atau di internet. Kerajaan akan menggunakan segala sumbernya untuk menafikan kebocoran itu, memburukkan nama pemberi maklumat dan mempromosikan penjelasan alternatif. Ramai akan ditinggalkan dalam keadaan tidak menentu, tidak tahu siapa yang harus dipercayai.
Setiap imej kabur, setiap dokumen yang disunting, setiap isyarat radio yang aneh yang muncul dalam talian akan menjadi subjek perdebatan yang hangat. Ketiadaan pengesahan rasmi bermakna kita tidak akan pernah pasti. Oleh itu, walaupun kerahsiaan itu berjaya dipecahkan, hasilnya mungkin bukan pendedahan yang jelas, tetapi peningkatan kekeliruan dan ketidakpercayaan. Ini adalah permainan kucing dan tikus berisiko tinggi, di mana kebenaran tentang tempat kita di alam semesta mungkin bergantung pada keberanian atau kebodohan seorang individu. Visual untuk ini boleh menggunakan gaya dokumentari konspirasi, imej hitam putih yang kabur, dokumen yang disunting dengan perkataan top secret dan wawancara dengan seorang tokoh bayangan yang suaranya diubah yang mendakwa sebagai pemberi maklumat. Walaupun terdapat agensi kerajaan yang berkuasa dan protokol kerahsiaan yang ketat, terdapat satu kuasa pengimbang yang kuat dalam astronomi, komuniti ahli astronomi amatur global. Berbekalkan teleskop halaman belakang yang semakin canggih, kamera CCD dan perisian pemprosesan imej, para amatur ini adalah sepasukan pemerhati langit yang berdedikasi dan bersemangat. Mereka mungkin tidak mempunyai akses kepada instrumen bernilai berbilion dolar, tetapi mereka mempunyai sesuatu yang tidak dimiliki oleh profesional, masa dan kebebasan untuk melihat ke mana sahaja mereka mahu, selama mana yang mereka mahu. Ahli astronomi amatur sering memainkan peranan penting dalam mengawasi langit untuk mencari peristiwa sementara seperti supernova atau komet baru. Tetapi peranan mereka yang paling penting dalam konteks ini adalah sebagai penyemak bebas. Apabila data dari teleskop profesional akhirnya dikeluarkan ke arsip awam selepas tempoh proprietari, para amaturlah yang sering menyelaminya dengan penuh semangat. Mereka meneliti data itu dengan perspektif yang segar, tidak terikat oleh andaian atau bias yang mungkin ada pada pasukan profesional. Ini telah membawa kepada beberapa penemuan yang luar biasa. Contoh yang paling terkenal ialah Henny's Forward, objek Henny. Pada tahun 2007, seorang guru sekolah Belanda bernama Hanny van Arkel yang mengambil bahagian dalam projek sains warga negara Galaxy Zoo menemui gumpalan hijau yang aneh dan besar dalam salah satu imej galaksi. Ia telah diabaikan oleh para profesional. Ternyata ia adalah gema cahaya yang unik dari kuasar yang telah mati. Dalam konteks data rahsia, para amatur ini menyediakan satu jaring keselamatan yang penting. Jika data yang menunjukkan sesuatu yang aneh terlepas secara tidak sengaja melalui penapis kerahsiaan dan berakhir di arsip awam, ada kemungkinan besar seorang amatur yang tajam mata akan menemuinya. Mereka juga boleh mengarahkan teleskop mereka sendiri untuk mengesahkan pemerhatian profesional, menjadikannya lebih sukar untuk menyembunyikan sesuatu yang berlaku di langit malam. Walaupun mereka tidak dapat mengakses data yang diklasifikasikan, kewujudan komuniti amatur yang bertenaga ini menjadikan kerahsiaan jangka panjang terhadap fenomena astronomi yang boleh dilihat menjadi lebih sukar. Mereka adalah mata dan telinga orang awam di alam semesta, satu peringatan bahawa langit adalah milik semua orang. Visual yang memberi inspirasi untuk ini ialah montaj yang menunjukkan pelbagai orang dari seluruh dunia, lelaki, wanita, kanak-kanak, di halaman belakang rumah mereka pada waktu malam dengan penuh semangat melihat melalui teleskop mereka. Kemudian, menunjukkan seorang daripada mereka di komputernya memperlahkan anomali kecil dalam imej galaksi awam
sama seperti yang dilakukan oleh Henny van Arkel. Implikasi penemuan astronomi yang besar tidak terhad kepada bidang sains, falsafah atau keselamatan negara. Ia juga boleh memberi kesan yang mendalam dan serta-merta kepada dunia kewangan dan ekonomi global. Pasaran kewangan pada dasarnya didorong oleh maklumat dan jangkaan masa depan. Sebarang maklumat baru yang secara drastik mengubah jangkaan itu boleh mencetuskan turun naik yang besar. Mari kita pertimbangkan dua senario. Senario pertama, pengesahan kehidupan luar angkasa yang pintar. Apakah yang akan berlaku kepada pasaran saham pada hari berikutnya? Syarikat-syarikat dalam industri pertahanan dan aeroangkasa mungkin melihat saham mereka melonjak naik dengan jangkaan peningkatan perbelanjaan kerajaan untuk pertahanan planet dan teknologi angkasa. Syarikat-syarikat farmaseutical dan bioteknologi mungkin juga meningkat dengan harapan untuk mengkaji biologi asing. Sebaliknya, industri yang bergantung pada status quo seperti insurans atau mungkin juga institusi kewangan tradisional mungkin mengalami ketidakpastian yang besar. Pasaran mungkin akan mengalami turun naik yang liar apabila para pelabur cuba memahami ekonomi pasca hubungan yang baru. Terdapat risiko panik jualan besar-besaran yang didorong oleh ketakutan terhadap perkara yang tidak diketahui. Senario kedua, penemuan asteroid yang kaya dengan sumber. Katakan data teleskop mengesahkan sebuah asteroid berhampiran bumi mengandungi platinum dan logam nadir bernilai trilion dolar. Pada mulanya, saham syarikat perlombongan angkasa, jika ada, akan meroket. Tetapi, apakah kesannya kepada pasaran komoditi global? Nilai platinum, emas dan logam berharga lain di bumi mungkin akan jatuh menjunam dengan prospek bekalan yang hampir tidak terhingga. Ini boleh memafliskan syarikat-syarikat perlombongan tradisional dan negara-negara yang ekonominya bergantung pada ekspor sumber-sumber ini. Ia boleh menyebabkan ketidakstabilan ekonomi yang besar. Memandangkan potensi kejutan ekonomi ini adalah munasabah untuk kerajaan dan institusi kewangan mahu mengawal pelepasan maklumat tersebut. Mereka mungkin menahan data untuk memberi masa kepada pasaran untuk menyesuaikan diri atau untuk membolehkan mereka dan sekutu mereka meletakkan diri mereka secara strategik untuk mendapat keuntungan daripada berita itu. Orang dalam yang mempunyai akses awal kepada data tersebut boleh menjadi sangat kaya. Dalam dunia kewangan berisiko tinggi, maklumat astronomi boleh menjadi komoditi yang paling panas dan insentif untuk merahsiakannya sekurang-kurangnya buat sementara waktu adalah sangat besar. Unsur yang dinamik untuk ini ialah latar belakang graf pasaran saham ticker yang bergerak pantas. Apabila imej berita mengenai kehidupan asing disahkan atau asteroid emas ditemui muncul, beberapa garisan graf melonjak naik secara menegak manakala yang lain menjunam ke bawah, menggambarkan kekacauan dan turun naik pasaran. Di sebalik semua pertimbangan lain, mungkin pemacu kerahsiaan yang paling kuat adalah politik kuasa geopolitik yang mentah. Sejak permulaan zaman angkasa, penerokaan kosmos telah berkait rapat dengan persaingan antara negara-negara. Perlumbaan ke bulan antara Amerika Syarikat dan Kesatuan Soviet bukan hanya mengenai sains. Ia adalah proksi untuk persaingan ideologi Perang Dingin. Hari ini, walaupun terdapat banyak kerjasama antarabangsa, unsur persaingan itu masih wujud, terutamanya dengan kebangkitan China sebagai kuasa angkasa utama. Sekarang, bayangkan implikasi geopolitik
daripada menjadi negara pertama yang membuat hubungan dengan tamadun luar angkasa. Negara itu akan serta-merta menjadi pemain yang paling penting di pentas dunia. Mereka akan mengawal saluran komunikasi. Mereka akan menjadi yang pertama menerima sebarang maklumat teknologi, saintifik atau falsafah. Negara lain di dunia tiba-tiba akan menjadi pemain sekunder, terpaksa bergantung pada negara perantara ini untuk mendapatkan maklumat mengenai berita terbesar dalam sejarah manusia. Ini akan mewujudkan ketidakseimbangan kuasa yang tidak pernah berlaku sebelum ini. Negara yang membuat hubungan itu boleh menggunakan kedudukan sebagai leverage lain dengan perdagangan, perjanjian ketenteraan, pengaruh budaya. Mereka boleh memilih untuk berkongsi maklumat dengan sekutu mereka dan menahannya daripada musuh mereka. Ketakutan terhadap senario ini sahaja sudah cukup untuk mendorong kerahsiaan yang melampau. Jika agensi angkasa AAS mengesan isyarat, mereka akan teragak-agak untuk memberitahu seluruh dunia kerana bimbang China atau Rusia mungkin cuba merampas perbualan itu. Begitu juga sebaliknya. Boleh membawa kepada perang dingin kosmik. Pelbagai negara menjalankan program SETI rahsia mereka sendiri, masing-masing berharap untuk menjadi yang pertama dan memperoleh kelebihan strategik yang muktamad. Berisiko tinggi ini mengenai isyarat yang berpotensi menjadi aset negara yang paling berharga. Tidak akan dikongsi secara bebas demi kemajuan ilmu pengetahuan, tetapi akan dikawal ketat sebagai alat kuasa geopolitik. Mungkin ada di luar sana, tetapi ia mungkin akan ditapis melalui lensa persaingan kuasa besar di bumi. Visual yang sesuai untuk ini adalah peta dunia, sama seperti dalam permainan papan risk. Apabila satu negara, contohnya Amerika Syarikat, ditunjukkan menerima isyarat dari angkasa, keseluruhan negara itu mula bercahaya dengan warna yang dominan dan kepingan pengaruhnya mula merebak ke seluruh papan, menolak kepingan negara lain ke tepi. Kita telah mengembara dari dewan-dewan agensi pertahanan yang pragmatik ke sempadan falsafah yang paling liar. Kita telah melihat bagaimana kerahsiaan data kosmik boleh berpunca daripada keperluan yang munasabah untuk melindungi keselamatan negara, mengekalkan integriti saintifik atau mengelakkan panik. Tetapi kita juga telah meneroka kemungkinan yang lebih gelap dan lebih mendalam, keinginan untuk mengekalkan kestabilan sosial dan agama, ketakutan terhadap teknologi yang tidak dapat kita kawal, atau beban pengetahuan yang mungkin terlalu berat untuk ditanggung oleh manusia. Jadi, adakah terdapat satu konspirasi besar untuk menyembunyikan kebenaran daripada kita? Mungkin tidak dalam bentuk yang kita bayangkan. Sebaliknya, terdapat satu siri penapis, satu siri keputusan yang dibuat oleh individu yang rasional di sepanjang jalan, masing-masing dengan justifikasi mereka sendiri. Dari saintis yang melindungi penemuan mereka, kepada pegawai perisikan yang melindungi negaranya, kepada ahli politik yang cuba menghalang kekacauan. Setiap langkah kelihatan logik, tetapi hasil akhirnya mungkin adalah satu bentuk kerahsiaan yang menyeluruh. Mungkin kebenaran yang paling besar bukanlah sesuatu yang disembunyikan secara aktif, tetapi sesuatu yang terlalu besar, terlalu kompleks dan terlalu transformatif untuk dimuatkan ke dalam sistem kita yang sedia ada. Alam semesta tidak berkewajipan untuk masuk akal bagi kita.
Penemuannya mungkin tidak selalunya memberi inspirasi. Ia mungkin menakutkan, merendahkan martabat atau berbahaya. Akhirnya, persoalan itu kembali kepada kita. Jika anda secara peribadi menjadi orang yang menemui anomali itu dalam data, satu isyarat yang tidak dapat dinafikan, satu artifak yang mustahil, apakah yang akan anda lakukan? Adakah anda akan memberitahu dunia dan menghadapi akibatnya? Atau adakah anda akan menyimpan rahsia terbesar dalam sejarah manusia, memikul bebannya seorang diri? Fikirkanlah. Terima kasih kerana menyertai kami dalam perjalanan penerokaan ini. Jika anda menikmati video ini, sila tinggalkan like dan langgan saluran kami untuk lebih banyak misteri dari alam semesta. Dan beritahu kami di ruangan komen, apakah teori anda? Apakah rahsia yang anda fikir sedang disimpan di luar sana dalam kegelapan?